Assalamualaikum. Hai guys, jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk dapatkan notifikasi video yang seterusnya. Terima kasih. Hari ini sis nak sharekan resepi dalgona Milo dan dalgona Nescafe. Stay tune guys. Tekan 3 sudu brown sugar. Kalau tak ada brown sugar boleh guna gula putih biasa ya. Masukkan 3 sudu Milo. Masukkan 3 sudu air panas. Pastikan air itu betul-betul panas ya. Masukkan setengah sudu kecil overload. Kalau you guys mempunyai mixer, boleh guna mixer ya. Dan kacau sehingga kembang. Sediakan cawan, masukkan ais dan susu. Paipkan dalgona Milo di atas susu yang telah disediakan. Dah siap. Jom kita buat dalgona Nescafe pula. Masukkan 2 sudu brown sugar. Masukkan 2 sudu kecil Nescafe. Sudu air panas. Kacau sehingga kembang. Sediakan ais dan susu. Paipkan dalgona coffee. Dah pun siap. Jangan lupa untuk cuba resepi ni. Mudah dan sedap. Terima kasih.